Demi capai kuasa, mula PAM semangat perkauman di kalangan bukan Melayu. Oh, kalau tak sokong DAP, nasib orang Cina akan terjejas di negara ini. Tengok hak istimewa Melayu, tak patut ada, kita patut hak sama rata. DAP pejuang hak sama rata semua rakyat. Bahasa, mana kerti cakap Melayu sangat boleh tuan-tuan. Orang duduk dalam CA, duduk dalam gerakan ni boleh terima. Duduk dalam DAP cakap orang putih, cakap Cina. Walaupun ahli DAP tu ada orang India, dia pun cakap Cina. Tebalnya sifat perkauman, rasism dalam DAP. Tapi dia kata kat kita, dia kata kita perkauman. Dia yang buat kerja tu, dia tuduh kita. Ini bahaya DAP tuan-tuan. Selama DAP dalam PH, kewajipan seluruh rakyat Malaysia menolak DAP, menolak Pakatan Harapan. Boleh tuan-tuan? Nak hidup aman di Malaysia, nak hidup harmoni, saling hormat menghormati, jangan ada DAP di negara ini. Selama ada orang bergayut dengan DAP, dapat kuasa kerana DAP, jadi Perdana Menteri kerana DAP, jadi Menteri kerana DAP, semua orang ni pun tak boleh pakai. Betul? Walaupun DAP itu cakap Jawa, jangan percaya.